Jom kita menggunting baju kurung pesak gantung. Sebelum menggunting, kita akan kenal pasti bahagian sebelah fabrik dalam dan bahagian luar. Bagi fabrik plain, bahagian dalam, kita akan rasakan fabrik itu agak kesat. Bahagian luar pula dia sedikit licin. Jadi, kita tandakan bahagian fabrik yang kesat dengan kapur supaya kita tidak keliru. Baiklah, sebelum menggunting, kita akan lipatkan fabrik. Pastikan bahagian lipatan adalah bahagian sebelah dalam fabrik yang kita telah tanda menggunakan kapur tadi. Okey, kita akan mulakan dengan pola badan hadapan dahulu. Kita akan lipat fabrik mengikut lebar pola badan hadapan. Cumanya, kita akan lebihkan sedikit sahaja untuk basi. Kita akan adjust. Pastikan bahagian tanda lipatan pada pola berada pada lipatan fabrik seperti ini. Kemudian kita akan penitikan. Pastikan tuan-puan peniti pada keliling bahagian pola supaya pola kita tidak bergerak. Selepas peniti, kita akan tandakan basi pada setiap bahagian pola kita. Kita akan mulakan daripada bahagian bahu. Basi pada bahagian bahu adalah 0.5 inci. Jadi saya akan ambil pita ukur, kita tandakan 0.5 inci menggunakan kapur. Kita tandakan sedikit demi sedikit. Kemudian kita akan tandakan bahagian sisi pola. Basinya adalah 0.5 inci. Sama juga, saya akan tandakan menggunakan kapur. Kita tandakan sedikit demi sedikit daripada atas sehingga bahagian bawah. Okey, baiklah. Selesai tanda bahagian sisi, kita akan tandakan pula basi pada bahagian hujung baju badan hadapan kita. Dan basinya adalah 1 inci suku. Kita tandakan sedikit demi sedikit sampai hujung. Okey, selepas sudah siap tanda, kita punya pola badan hadapan, kita akan gunting fabrik mengikut tanda basi yang telah kita buat. Kita akan mulakan daripada bahagian hujung baju kita. Semasa hendak menggunting, pastikan anda meletakkan satu tangan di atas pola dan kita gunting supaya bahagian fabrik yang kita nak gunting ini tidak bergerak. Saya akan guntingkan bahagian sisi pula. Kemudian kita akan gunting bahagian bahu kita. Okey, baiklah. Pola badan hadapan selesai digunting. Seterusnya, kita akan menggunting pola bahagian belakang pula. Okey, kita akan lipat 2 fabrik. Kemudian kita akan ambil pola bahagian badan yang sama. Kemudian kita akan letakkan di atas lipatan fabrik. Kita tindihkan sahaja pola yang tadi. Dan kita penitikan keliling.
Selepas kita sudah peniti keliling, kita akan gunting fabrik. Okey, anda boleh gunting mengikut fabrik badan hadapan yang kita telah gunting tadi. Kita akan mulakan menggunting daripada bahagian hujung badan belakang kita. Sama juga, kita akan letakkan satu tangan di atas fabrik supaya fabrik kita tidak bergerak semasa kita sedang menggunting. Okey, siap sudah pola badan hadapan dan belakang kita. Okey, baiklah. Sekarang kita akan menggunting pola tangan menggunakan cara yang sama. Kita akan lipat dua fabrik terlebih dahulu. Kemudian kita akan ambil pola tangan kita. Pastikan bahagian bertanda lipatan pada pola kita letakkan pada lipatan fabrik seperti ini. Kemudian kita akan penitikan supaya fabrik dan pola kita tidak bergerak. Okey, selesai penitikan, kita akan tandakan basi pula. Untuk bahagian di sini, basinya adalah 0,5 inci. Kita akan tandakan 0,5 inci. Tandakan sedikit demi sedikit. Okey, kemudian kita akan tandakan basi pada bahagian sisi lengan pula. Basinya juga adalah 0,5 inci. Kita tandakan sedikit demi sedikit. Seterusnya, basi pada bahagian hujung tangan adalah 1 inci suku. Kita tandakan sedikit-sedikit sehingga hujung. Okey, selesai tanda basi, kita akan mula menggunting fabrik tangan. Kita akan gunting mengikut basi yang telah kita tandakan tadi. Kita telah menggunting pola tangan kita. Untuk bahagian tangan, kita akan gunting sebanyak 2 keping. Saya baru gunting 1 keping. Anda boleh gunting secara asing ataupun boleh gunting bersekali untuk 2 kepingan pola tangan kita. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan gunting pola pesak bawah kita. Okey, pastikan tanda lipatan pola sama dengan tanda lipatan pada fabrik kita. Kita akan tetapkan pola dengan peniti. Basi bahagian pesak atas dan basi bahagian sisi adalah sama 0,5 inci. Kita akan tandakan sedikit-sedikit. Seterusnya, basi pesak sisi kita akan tandakan sehingga hujung. Kita akan tandakan basi hujung pesak bawah. Basinya adalah 1 inci suku. Okey, pesak bawah kita sudah siap tanda. Seterusnya, kita akan guntingkan mengikut basi yang telah kita tanda tadi. Untuk bahagian pesak bawah, kita akan gunting sebanyak 2 keping. Kita akan lipat 2. Kemudian kita akan tindihkan sahaja kita punya pesak bawah. Samakan dengan tanda lipatan dan kita akan penitikan. Okey, selepas peniti, kita akan gunting mengikut basi
pola pesak bawah saya telah siap. Seterusnya, kita akan gunting pola pesak atas. Caranya, kita akan lipat fabrik terlebih dahulu. Kemudian kita akan letakkan pola besar kita di atas fabrik dan kita adjust. Kita tandakan dengan peniti pada bahagian keliling pesak atas kita. Seterusnya, kita akan tandakan basi keliling. Untuk basi keliling, kesemua bahagian adalah berukuran 0,5 inci. Jadi, saya akan tandakan 0,5 inci sekeliling pesak atas kita. Selepas kita telah tanda, kita akan guntingkan pesak atas mengikut basi yang kita telah tanda sebentar tadi. Okey, untuk bahagian pesak atas, kita akan gunting sebanyak 4 keping. Jadi, saya sudah gunting sebanyak 2 keping. Kita akan gunting lagi 2 keping. Caranya, kita tindihkan sahaja fabrik kita, okey, di atas fabrik. Kita penitikan. Selepas peniti, kita akan guntingkan keliling mengikut basi pada kepingan pertama yang kita telah guntingkan tadi. Okey, baiklah. Kepingan pola pesak atas kita siap. Ini adalah kepingan-kepingan fabrik yang kita telah gunting tadi. Jadi, jom kita semak sama-sama. Kita ada bahagian pola badan hadapan dan belakang, 2 keping. Kemudian, pola pesak bawah, 2 keping juga. Seterusnya, pola pesak atas, 4 keping. Pola tangan, 2 keping. Okey, jadi siap kita punya semua kepingan-kepingan fabrik. Jadi, untuk proses menyurih ataupun tanda basi, kita akan buat bersama-sama di dalam live class kita nanti.